Wet food versus dry food. Mana satu lagi bagus ataupun mana satu lagi lebih berfungsi untuk kucing? Jawapannya, dua-dua bagus dan juga dua-dua ada fungsi masing-masing. Kalau korang nak tahu, tengok video ni sampai habis dan juga jangan lupa untuk follow kita. Seperti kebanyakannya orang tahu, kucing lebih suka wet food daripada dry food. Betul tak? Tapi sebenarnya wet food ni bukanlah makanan utama kucing tau. Makanan utama kucing sebenarnya adalah dry food. Ini kerana wet food ni sebenarnya hanyalah untuk menambahkan air dalam badan, menambahkan selera makan dan juga nak bagi kucing korang tu happy je. Dia tak boleh nak bagi gemuk ataupun nak bagi kucing korang tu besar tau. That's why kalau korang yang mana kat sini nak beli wet food, please jangan bagi dia terlalu kerap ataupun menjadikan itu sebagai makanan utama. Kalau tidak, dia susah nak gemuk dan juga nanti kan dia tak nampak besar. Kalau untuk dry food pula, dry food memang sangat-sangat bagus untuk kucing. Lagi-lagi kalau yang protein tinggi lah. Okay, kalau kita tahu kan, untuk dry food memang protein dia minimum adalah 26%. Itu pun antara yang cikai punya lah. Tapi kalau korang beli yang average dalam 30% ke 40% protein ke, memang sangat-sangat bagus untuk kucing. Dan juga manakala wet food kan, dia punya protein hanyalah bawah 10% saja. Tak kira lah korang beli wet food macam mana sekalipun, tapi proteinnya memang rendah, iaitu sebanyak bawah 10%. That's why lah kucing korang tu susah nak besar ya. Jadi sekarang kita tahu yang di mana kalau kata korang nak bagi makan kucing kan, janganlah bagi makan wet food je, bagi makan dry food. Dry food tu boleh membesarkan tubuh badan kucing dengan lebih cepat dan juga boleh gemukkannya dengan lebih cepat. Sekarang korang dah tahu dah. Jadi janganlah bagi makan wet food terlalu banyak ya, sebab benda tu tak bagus untuk kucing. Kalau korang yang mana kat sini nak tahu pula kenapa tak boleh bagi makan wet food banyak, follow part 2 dan juga jangan lupa follow kita untuk banyak lagi informasi tentang kucing.